Betul ke simpan emas boleh cepat kaya? Kaya ni luas maksud dia. Tapi ya, emas bantu kita jadi lebih berdisiplin. Sebab apa? Pertama, emas ni tak senang cair. Kita tak belanja suka hati, jadi susah nak bocor. Yang kedua, nampak emas fizikal, aura dia rasa sayang nak jual. Yang ketiga, lagi lama kita simpan, lagi banyak kita kumpul, maknanya simpanan kita semakin bertambah. Saya selalu dengar kata-kata Maha Guru Emas Tuan Syukur Hashim, emas ini adalah magnet kekayaan. Apa yang dimasukkan? Bagaimana emas ini boleh menarik kekayaan kepada kita? Tuan-puan bayang kalau hari ini tuan-puan simpan gold bar 100 gram, tuan-puan ada simpan emas 100 gram, yang hari ini sekitar nilainya RM50,000, tuan-puan tak perlu buat apa-apa, simpan saja 2-3 tahun akan datang, emas tersebut, 100 gram tersebut, harganya akan naik lebih daripada RM50,000, RM70,000, RM80,000, nampak tak? Tanpa buat apa-apa, simpan sahaja, duit kita semakin banyak dalam bentuk simpanan emas. Disebabkan harga emas semakin lama semakin naik. Kalau selama ini simpan duit asyik bocor je, cubalah simpan emas. Nafsu boros auto reda. Macam saya. Nak saya bantu bimbing anda simpan emas di Public Gold? Boleh klik in the bio atau PM saya hari ini untuk saya bantu guide anda sebaiknya. If you learn something, please comment.